Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam melakuku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Kembali lagi anda bersama kami di Aztec TV, sensasi terkini. Saya Muhammad Azirhan bin Binhar, wartawan Aztec TV, melaporkan dari Dewan SMK Sri Tanjung untuk liputan hari pertama persekolahan bagi sesi 2026. Seawal jam 7 pagi tadi, suasana di pintu pagar mula sibuk dengan kehadiran para pelajar yang dihantar oleh ibu bapa masing-masing. Walaupun cuaca yang agak sejuk pada pagi ini, namun ia tidak menghalang keterujaan para warga pendidik dan pelajar untuk memulakan sesi akademik kali ini dengan penuh iltizam. Yang besar tapi kat sini kami kecil. Sebab SMK di Tanjung ada tingkatan 6. Mari kita makan tangan. Bersama kita Ustaz Ilyas sebagai ketua guru bertugas pada minggu ini. Baiklah Ustaz Ilyas, saya ada satu soalan. Apa yang cikgu harapkan untuk murid-murid yang baru saja memasuki sesi persekolahan 2026? Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selaku ketua grup tugas pada minggu pertama persekolahan, harapan saya ialah supaya murid-murid seronok dan suka untuk datang ke sekolah, dan dari sudut saya sendiri akan pastikanlah keselamatan dan juga disiplin, keadaan terkawal dan sebagainya. Dan saya mengharapkan semua sekali pelajar staf terus berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah supaya sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan baiklah. Itu saja harapan saya. Terima kasih Ustaz Ilyas. Okey, sama-sama. Hari ini bersama saya Mia Dua Gama. Okey, baiklah Nia. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, rindu tak kat suasana sekolah atau sebenarnya lagi rindu kat makanan kantin? Rindu dekat suasana sekolah. Okey, terima kasih Nia. Selamat. Hari ini bersama saya Faiz Bukhari, Faiz Bohori dari kelas 4 Sains. Okey, 4 sains, sudah pandai. Okey, saya ada dua soalan untuk Faiz. Okay. Okey, soalan pertama, rindu tak kat suasana kantin ataupun rindu lagi kat suasana sekolah? Saya rindu lagi dekat suasana sekolah sebab saya nak jumpa kawan-kawan saya dan saya nak belajar dengan bersungguh-sungguh untuk dapatkan keputusan yang baik. Okey. Soalan kedua, siapa cikgu yang paling awak nak ataupun tak sabar nak masuk kelas di hari ini? Saya rindu nak jumpa dengan Ustazah Zanaria sebab saya pernah belajar dengan dia sebelum ni. Oh, tahun ni dia masih mengajar lah? Ya. Okey. Okey, terima kasih Faiz. Dengan itu, berakhirnya liputan hari pertama persekolahan untuk hari ini. Di sebalik keramaian ini, apa yang paling penting adalah kesediaan para pelajar untuk menimba ilmu dan mendewasakan diri sebagai insan yang berguna. Harapan kami, semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kejayaan buat semua warga Seri. Ingat, ada dulu baru ilmu. Sekian laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.